Macam mana kamu? Hari ini detik yang kita nanti-nantikan telah pun menjadi kenyataan bahawasanya YB Syed Saddiq dibebaskan. Tak ada lagi apa yang kita nak kan? Keputusan mahkamah adalah muktamad dan kita hormati proses undang-undang yang telah berjalan. Selama 6 tahun dia berjuang mencari keadilan, seperti dia selalu cakap, dia tak pernah tuang, dia tak pernah ponting, dia sentiasa nak berhadapan dengan proses undang-undang ini untuk membersihkan namanya. Dan hari ini ternyata satu keputusan yang sangat-sangat menggembirakan ahli keluarga Bella Astillah juga, dan juga penyokong-penyokongnya. Walaupun mungkin musuh-musuh sangat kecewa lah, tapi kena terimalah, sebab integriti dan keadilan perlu menjadi asas dalam apa jua tindakan kita. Negara kita ini adalah sebuah negara yang berdaulat, di mana undang-undang, proses kehakiman perlu diberikan ruang untuk berjalan tanpa melibatkan emosi ataupun sentimen. Jadi tahniah kepada YB Syed Saddiq, tahniah juga kepada Bella Astillah. InsyaAllah lepas ini banyaklah lagi yang perlu dirancang, khususnya untuk mendirikan rumah tangga. Tahniahlah kepada kedua-dua keluarga, tahniahlah kepada penyokong, peminat-peminat bas tu yang selama hari ini sentiasa mendoakan penuh dalam media sosial, semuanya memberikan sokongan, dan ternyata perjuangannya selama hari ini tidak sia-sia. Syukur, alhamdulillah.